Okay, welcome back to my channel. Okay. Okay, hari ini saya akan buat satu sharing berkenaan dengan clip wire ataupun alligator clip. Okay. Sebelum saya lanjut, okay, alligator clip ni seperti mana yang kita tahu ataupun yang masih lagi tak tahu, biasanya kita akan gunakan untuk menguji litar-litar sementara sebelum litar tersebut menjadi litar sebenar, ataupun untuk kita menguji litar sebenar yang sedang berada dalam masalah. Okey. Clip wire ni boleh dijadikan sebagai jumper, okey, daripada satu titik ke satu titik. Oleh kerana clip wire ni kita menggunakan dia sebagai jumper, kita kena pastikan bahawa clip wire ni sendiri bintangannya adalah rendah seperti mana seurat wire. Okay, seperti mana yang kita tahu, seurat wire walaupun panjangnya berbelas-belas meter, jika kita ukur bintangan ataupun resistan daripada satu titik ke satu titik, selalunya kita akan dapat untuk wire yang baik adalah tidak akan melebihi 1 ohm. Okay. Dan selalunya most of the time kita akan dapat kurang lebih 0.1 ke 0.3 ohm. Okay, sekarang saya sambungkan. Saya dah siap-siap sambungkan ini. Okay, sebelum kita ukur rintangan yang ada pada clip wire ni, kita setkan multimeter kita pada set ohm dan kita cuba shortkan kedua probe ni untuk kita tengok rintangan dalaman untuk probe ni adalah 0.1. Ini adalah probe yang baik. Kalau sekiranya kita dapat probe yang tidak baik, kat sini kita akan dapat kurang lebih 2-3 ohm ataupun berpuluh-puluh ohm. Okey, perkara ni biasa berlaku. So sekarang probe ni adalah probe yang baik. Kita dapat rintangan dalaman hanya 0.1 ohm. Okey. Untuk clip wire ni, okey, saya akan sambungkan dekat sini satu, kat sini satu. Okey. Anda boleh tengok. Okey. Clip wire ini memberikan nilai sebesar 5.7. Bila saya goncangkan lagi betapa tidak stabilnya clip wire ni, okey, dia memberikan nilai ohm yang berubah-ubah. Okey. Jikalau kita ambil average untuk satu clip wire ni sebanyak kurang lebih berapa? Kita ambil lah 3.5 ataupun 3.5 ohm lah. 3.5 ohm. Bila ada arus mengalir melalui clip wire ini, untuk rintangan 3.5 ohm seperti mana yang kita tahu Ohm's law, V is equal to IR. Okey. Iaitu voltan bersamaan dengan arus jumlah pendaraban di antara arus dan rintangan. Jika arus yang berada dalam litar tersebut sebanyak 10 ampere dan clip wire yang kita gunakan ini rintangannya adalah 3.5, secara tidak langsung clip wire ini sahaja akan mengurangkan tegangan voltan di dalam sebuah litar sebanyak 30.5 volt. Dalam erti kata lain, beban sebenar kita tidak akan mendapat tegangan yang cukup. Sebagai contoh, motor yang kita nak uji, tegangannya mestilah 230 volt AC. Selalunya kita ambil contoh lah, okay, sebuah motor 0.75 kW ataupun 750 watt. Okay, single phase capacitor start induction motor. Okay, menggunakan tegangan ataupun voltan 230. Seperti yang mana yang kita tahu, voltan nominal Malaysia adalah
230 plus 10% minus 6. Okey, dan dia akan bergerak dalam julat tersebut. Plus 10% minus 6%. Sama juga dengan untuk voltan 3 pasar Malaysia, nominal voltage kita adalah 400 plus 10% minus 6%. So kalau kita kira dengan kalkulator, kalau untuk 240 untuk sistem 240 AC, voltan nominal Malaysia adalah 230 plus 10%, plus 10% mana peratus, 10%, susahlah pula kalkulator ni. Plus 10% ataupun kita plus 23 lah, 253. Ini upper limit. Okay, kalau lower limit dia, kita kena tolak 6%, iaitu 6%. Okay, kat sini. Okay, 6% kat sini 230 tolak 6%. Boleh ke macam tu? Tak boleh macam ni. So ataupun kita kena kali 230 kali 0.94, 216.2 dia punya limit bawah. Okey, voltan nominal Malaysia untuk sistem 240 volt adalah 230 plus 10% minus 6%, itu bersamaan dengan 216 hingga 253. Okey, so kalau kita ambil lah, okey, yang berada di tengah-tengah, iaitu 2 di antara 253 hingga kita bahagikan dengan 2 campur 216. Kita akan minta maaf tuan-tuan, silap. 253 tolak 216 bagi 2 campur 216. Kita akan ambil di tengah-tengah, iaitu 235. Okey, kalau klip buaya ni sendiri sudah ada rintangan sebanyak 3.5 ohm. Okey, arus yang digunakan dalam sesuatu litar cubaan kita tu, kita sebagai contoh 10 ampere. 10 ampere adalah arus, kita kali ataupun darab dengan rintangan 3.5, kita akan dapati 35. Okey, 35 ini adalah voltage yang akan di drop pada klip buaya kita ni, 3.5 ohm. Maka voltan yang tinggal untuk kita gunakan pada beban sebenar kita hanya tinggal sebanyak 200 volt daripada voltan sebenar. Jadi ini akan menyebabkan kita punya beban akan tidak dapat beroperasi dengan baik, dan lebih buruk lagi, mungkin akan merosakkan kita punya motor. Okey, sebab tu klip buaya ni sebelum kita guna, kita kena uji dahulu. Tapi kat mana sebenarnya yang tak kena dengan klip buaya ni, sedangkan wayarnya pendek saja. Okey, kita akan tengok. Sebenarnya klip buaya ini yang tak kenanya adalah di sini, di tempat tersambungnya. Okey, tersambungnya kabel ni dengan klip buaya. Kat sini kalau kita perhatikan, dia tidak ada sebarang sambungan
menggunakan timah ataupun solder. Dia hanya lekatkan ataupun lipatkan terminal ni terus pada kabel, dan wirenya diletakkan, diselit di belakang sahaja. Sama juga dengan yang sebelah sini. Okey, nampak. Okey, wire ni, jaket wire ni dikemaskan pada terminal ni, dan wirenya diselitkan di belakang kabel ni. Macam tu. Jadi pengaliran arus adalah tidak berapa cantik. Macam mana kita nak selesaikan dia adalah kita akan potong kedua-duanya dan kita akan cuba solderkan, okey, kedua-dua wire ni dengan baik pada klip wire ni. Pertama kita akan potong terlebih dahulu. Ataupun kita buka dahulu wire yang lama ni. Perhatikan, saya boleh longgarkan dengan senang sahaja kerana wire ni diselit hanya di bawah jaket ni, jaket kabel, dan dimasukkan ke dalam ni. Okey. Jadi sebelum kita buat kesimpulan tu, kita kena cek dulu, okey, klip buaya yang kita gunakan, sama ada klip buaya yang kita gunakan untuk proses kita nak troubleshoot ataupun mencari kerosakan pada litar-litar kereta, litar lampu ataupun litar elektrik yang selainnya. Tengok yang ini pun sama, hanya dilipatkan macam tu. Nampak tak? Saya tak pasti anda boleh lihat ke tak. Okey. Kita akan cuba potong kedua-dua ni dan kita akan solderkan pada sini. Saya rasa yang itu saya kena buat satu video yang lain untuk kita solderkan pada klip buaya ni, kerana video ni saya rasa dah mengambil masa yang agak lama. So saya akan startkan kat sini. Kita akan sambung dengan video part 2. Okey. Jadi saya rasa demikianlah alkisah video pada kali ini. Terima kasih untuk masa saudara-saudara. Jika saudara-saudara dapat manfaat daripada video ini, jangan lupa like, komen dan share, dan bolehlah tekan butang loceng kerana tindakan tersebut dapat memberikan saya lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang saya kira dapat memberi manfaat kepada saya dan saudara-saudari. Jadi sini kita bertemu lagi di episod seterusnya. Like pada